Gasket lama dia ni keras, korang boleh tengok, dan itulah menyebabkannya bocor dekat oil cooler ni. Okay guys, hari ni aku ada sebiji kereta BMW F10 523i. Customer ni dah lama pakai kereta ni dan datang untuk buat checking. Setelah dicek, kita dapati ada bocor dekat oil cooler. Ni adalah oil cooler lama dia dan juga dia punya gasket. Gasket lama dia ni keras, korang boleh tengok, dan itulah menyebabkannya bocor dekat oil cooler ni. Gasket tu sepatutnya tak boleh keras macam tadi, dia sepatutnya lembut macam ni. Pada condition gasket lama ni, kita boleh tengok owner ni dah lama tak tukar gasket dan oil cooler ni. Dan oil cooler ni juga boleh kita lihat dah terhakis. So dekat sini kita recommend customer untuk tukar oil cooler dan dia punya gasket lah. Owner ni bernasib baik kerana bocor yang berlaku di oil cooler ni adalah di bahagian luar sahaja. Jika dia bocor di bahagian dalam, dia akan berlakunya campuran di antara minyak hitam dan coolant dan boleh mengakibatkan kerosakan yang sangat teruk kepada enjin kereta ini. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku, aku recommend kepada tuan-tuan semua untuk tukar oil cooler dan gasket ni 80,000 km hingga 100,000 km. Okey, kepada tuan-tuan yang tak pernah tukar oil cooler dan gasket ni, boleh datang ke bengkel kami Transmistry Auto Benz, Berhampiran, Cyberjaya dan Putrajaya.